Assalamualaikum beh. Jadi ramai kepada customer tanya dah. Sekarang ni Rano budak kampung tak ada update video, tak ada gapo kat Ella Store ni dah. Tapi kalau kita nak ayat tunggu dah sebab sehari dua belum ada ni agak sibuk sikit dah. Tapi hari ni kita nak update dah. Nak update apa hari ni? Kita nak update yang mana-mana sebelum dalam minggu ni dah kita nak lah dah. Yang mana-mana nak makan ikan benda bakar-bakar. Kita ada ni sutong. Sutong ni. Sutong. Ni. Mari ni bismillah. Oh, kasar Kasar beh. Kasar. Ayat ni. Ayam mana-mana rasa nak makan sutong bakar ataupun sutong sting. Dalam minggu ni boleh mari ni. Kita ada stok tak banyak tapi ada lah dalam minggu ni sebab kita pun lah hari Selasa, hari apa hari bulan kita? Hari Isnin. Hari Isnin dah. Lah hari Isnin ni dah. Yang mana-mana rasa nak makan benda ni boleh ni mari ni. Jadi lama tak update video kat Lela Story hari ni. Update video di kasar sikit lah. Banyak lagi, banyak apa ekor lagi ni. Pak, apa ekor pak? Siapa? Ada stok lagi ni. InsyaAllah ada lah. Ada dah. Dalam minggu ni. Dalam minggu ni. Ada lah. Bagi ni pun payuh lagi tu ni. Payah lagi lah ni dah. Payuh lagi bagi hoksa gini dah. Hoksa gini. Ya. Oh ni tak tahu hati kira harga berapa tak tahu dah. Oh. Kasar. Yang 10 riyal tu kasut dia. 1 gram 10 ya ni. Betul. Betul sekali. Betul segar ni mana segar tu. Tahu jadi dah. Kita tak depan. Okey kita tengok je tak depan ada gapo lagi boleh pilih dah. Hak dalam minggu ni minggu lah ni. Nanti kita pukul pengajuk pula. Nak bagi dah. Ya. Ada boleh pilih saya. Ni ada lagi saiz kecil sikit bah. Yang ni saiz kecil sikit dah. Saiz kecil. Ikan kembung. Ikan tukar ke pagi ni. Tukar bah. Tukar patun yang ni. Bawang mah bah. Bawang mah bah. Ni boleh belaka. Bukan setakat nak bakar ke apa. Lama nak makan tiga rasa ke apa boleh boleh. Boleh. Bukan setakat nak bakar. Ni ada lagi bah. Ni bah. Mari bah. Mari ayat tu. Nanti nak bumbu dalam ni. Kita tunjuk dulu 3 ekor dah. Yang ni harga tu agak terik sikit dah. Ada dengan harga pun tapi kasar. Berapa orang boleh makan? Ni ada lagi ni. Talapia fresh-fresh ni. Talapia siakak. Lama orang tanya kita dah. Ya dah. Sebab ramai ngos semalam orang tanya kan nak apa budak kampung tak buat konten dah sekarang ni tak ada gapo li hak sebenarnya kita. Tak ada macam duk royak tu lah. Dah. Tak ada gapo. Lepas tu kita masih ada lagi kat Ella Story. Okey, dah ada gapo yang mana-mana rasa nak makan benda-benda hak kita tunjuk saat ni boleh mari dalam minggu ni. Kita pun lah dalam minggu ni. Lah hari Senin dah. Ya dah. Okey, boleh mari kat Lela Story. Okey. Assalamualaikum.